Minat sangat berniaga, tapi asyik kena tolak je. Korang macam tu ke? Sebenarnya kan, dah betul dah korang punya minat suka berniaga. Tapi yang buat kita give up ni, kenapa orang reject kita? Kenapa orang asyik tolak kita? Betul. Kalau ini masalah korang, stay sampai habis, okay? Jangan lupa follow Easy, like, save dan share video ni. Easy nak bagi tahu, sebenarnya kan ada rahsia dan strateginya. Macam mana caranya kita tak suruh, tak ajak, tak paksa, tak joy, tapi customer datang menyerah diri. Wow. Best tak? Korang bayangkan Easy dan team buat income 4 hingga 5 angka setiap bulan dalam bisnes produk terdesak, tapi tak joy barang pun. Sebenarnya kan dalam team kita Easy ajarkan macam mana caranya tak joy barang, tak paksa, tak suruh, tapi customer datang menyerah diri. Kalau korang nak tahu macam mana rahsianya, cepat-cepat komen, saya nak tahu. Lepas tu pergi ke profile Easy, WhatsApp Easy, Easy akan kongsikan rahsia kepada anda semua. Ingat, ambil langkah pertama tu yang penting. Jadi, bertindak sekarang.